Okay, so untuk file ni, okay, kita nak sambung subtopik 4.3. Okay, subtopik 4.3 ni, dia lebih kepada aplikasi. Dia tak susah pun sebenarnya. Okay, dia sama dengan apa yang cikgu dah ajar sebelum ni. Okay, dengan syarat awak kena hafal siri kereaktifan logam. Okay, beserta kedudukan karbon dengan hidrogen. Okay, sebab kalau awak dapat hafal yang itu 4.3 ni, insya-Allah awak boleh buat. Okay, so kita terus tengoklah kepada soalan. Cikgu tak nak terangkan banyak sangat sebab ini terlalu complicated untuk penerangan. Okay. Okay. So untuk yang ini, okay, pengekstrakan logam daripada bijih. Okay, kita ada beberapa teknik. Okay, bijih, apa maksud bijih tu? Okay, bukan biji ya, bijih. Okay, bijih ni dalam sains, bijih membawa maksud awak bayangkan dia ibarat dia adalah batu. Yang mana dalam batu tu awak ada macam-macam unsur, awak ada macam-macam mineral. Okay, dan kita tahu dan awak pun dah belajar, cikgu dah terangkan, ada sesetengah mineral dia boleh wujud sebagai unsur. Apa maksud unsur? Dia hanya tunggal. Maksudnya dia tak bercampur lah dengan unsur yang lain. Okay, ada juga sesetengah mineral tu dia boleh wujud dalam bentuk sebatian. Sebatian, awak ingat kata kunci dia, awak fahamkan gabungan unsur yang berbeza. Okay, so itulah bijih. Okay, andai kata awak nak asingkan, contoh dalam batu tu, awak nak dapatkan logam asli. Contoh dia kita ambil timah. Kan kita pernah dengar kan perkataan biji timah, biji timah. So apa yang dimaksudkan dengan biji timah tu? Okay, biji timah tu maksudnya dalam batu tu kita ada timah. Tapi kita nak kena ekstrakkan, kita nak keluarkan dia. Okay? So untuk pengekstrakan logam daripada biji, daripada campuran dia, yang ini kita akan menggunakan konsep kereaktifan logam dengan C. Kereaktifan logam dengan karbon. Konsep yang sama kita dah belajar, yang mana secara asasnya untuk subtopik 4.3 ni awak kena tahu, kalau awak nak guna logam, kalau awak nak guna karbon, karbon dia cuma boleh tendang keluar, dia boleh gantikan kedudukan. Dalam erti kata lain, dia boleh ambil alih kedudukan logam yang lebih rendah daripada dia. Maksudnya karbon dia akan ambil alih, dia mampu untuk kita sebut dia mengekstrak ataupun menyesarkan logam yang di bawah dia, logam yang kurang reaktif. Okay, so kita guna karbon untuk ekstrak logam bawah C. Cikgu guna bahasa mudah. Cikgu tak nak guna bahasa yang terlalu buku teks. Itu awak dengan cikgu awak dengan dekat sekolah. Okay, so ini dia. Okay, karbon. Awak nak dapatkan logam di bawah karbon tu dalam bijih dia, awak gunakan karbon. Okay, kalau dalam bijih tu awak ada logam yang atas daripada karbon, atas. Kalau logam tu atas karbon, ini tak boleh. Awak tak boleh guna pengekstrakan menggunakan karbon. Awak kena guna teknik elektrolisis. Elektrolisis ni kita tak belajar. So elektrolisis kita mudah dia macam ni lah. Logam lebih atas daripada karbon, kita guna elektrolisis. Logam atas C, awak guna elektrolisis. Logam di bawah karbon, awak guna C, awak guna karbon. So apa contoh logam yang kita boleh ekstrak menggunakan karbon? Contoh-contoh dia kalau kita tengok, bawah karbon adalah awak boleh guna zinc, awak boleh dapatkan logam besi, iron, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, dan sebagainya. So itu dia. Konsep masih sama. Konsep masih sama, tak ada apa pun yang berubah. Cuma bezanya kita menggunakan karbon untuk mendapatkan logam yang asli daripada bijih dia. Elektrolisis tu apa cikgu? Elektrolisis tu kita guna elektrik untuk pecahkan komponen dia. Itu tak payah tahu detail sangat. Itu cerita lain. Kan awak pening-pening kepala pula kan. So kita terus pergi kepada soalan objektif ya. Kita keluar pula ni. Soalan 16.
Logam yang mana boleh diekstrak. Ekstrak ni dalam sains dia membawa maksud awak boleh asingkan dia. Awak boleh keluarkan dia. Okay, kita guna bahasa mudah yang logam yang manakah biasanya boleh dikeluarkan, okay, dalam relau bagas menggunakan karbon. Ingat pesan cikgu tadi? Awak nak guna karbon, okay, hanya logam yang di bawah karbon awak boleh gunakan. Okay, awak boleh campurkan dengan karbon. Okay, baru dia ada tindak balas. Okay, so yang ini kita ambil yang lagi bawah daripada karbon lah. Okay, kita tak boleh ambil aluminium. Aluminium tak boleh. Kalsium tak boleh. Sebab apa? Aluminium Al, kalsium Ca, dua ni atas karbon. So bila dia atas C, maksudnya kalau awak guna juga, dia tak ada apa-apa. Dia tak ada sebarang tindakan. Okay? Sebab dua ni dia lebih reaktif lagi, lebih reaktif dari karbon. Okay? Lebih reaktif dari karbon. Okay? So takkan ada apa-apa tindakan. Okay? So antara dua, logam, ferrum. Ferrum ni nama Melayu dia besi. Okay? Simbol dia Fe. Argentum. Okay? Argentum ni nama Melayu dia perak. Okay? Simbol dia Ag. Okay. Alright. So antara dua ni, cikgu, dua-dua ni dia di bawah karbon. So kita nak pilih mana satu, cikgu? Okay. Tak payah fikir panjang. Yang ini jawapannya kita akan ambil ferrum. Okay. Kita akan ambil ferrum. Kenapa tak boleh ambil argentum, cikgu? Kan argentum lagi bawah. Okay. Ingat, dalam siri kereaktifan logam, apa yang cikgu dah terangkan adalah, okay, betul. Logam ni makin bawah, dia makin kurang reaktif. Tetapi, awak kena juga ingat bahawa start daripada mercury sebenarnya. Dia start daripada mercury, argentum dengan aurum, mercury, perak dengan emas. Walaupun dia berada di paling bawah, kalau awak guna dalam sebarang tindakan kimia, dia takkan ada apa-apa kesan tindak balas. Sebab dia paling bawah. Okay? So sebab tu jawapan yang nombor 16 tadi, yang lebih sesuai kita akan pilih adalah, okay, logam besi, ferrum lah. Okay, cikgu, kalau dalam periksa saya tak ingat nama ferrum ni, cikgu. Saya tulis besi boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Dia benda yang sama. Okay, benda yang sama. So tak jadi isu pun. Okay, dia tidak menjadi sebarang isu. Okay, so 16 ni jawapannya adalah A. Okay. Soalan 17. Okay, biji besi yang dimasukkan. Okay, biji besi. Okay, biji besi ni maksudnya dalam tu dia ada unsur besi. Dia ada unsur Fe. Okay, so macam mana kita nak asingkan? Kita nak dapatkan besi yang asli. Bukannya besi yang awak duk guna buat ketuk. Ketuk paku tu bukan. Okay, itu dia dah campur dengan benda lain. Okay, biji besi yang dimasukkan ke dalam relau bagas untuk pengekstrakan mengandungi bahan asing. Yalah, nama pun biji kan? Apakah bahan yang ditambahkan untuk menyingkirkan benda asing tersebut? Okay. Ditanya benda yang awak boleh gunakan untuk asingkan. Okay. Benda yang awak boleh guna untuk asingkan besi daripada biji dia. So ingat tadi besi, simbol dia Fe. Okay. So yang ini kita akan guna karbon. Okay. Tapi cikgu dekat sini tak ada karbon. Okay. Walaupun tak ada karbon, okay, tengoklah mana satu nama sebatian ni yang ada iras-iras dengan karbon. Okay, so ini kita akan ambil jawapan dia C lah, kalsium karbonat. Okay, Ca, formula dia CaCO3. Kau nampak perkataan ejaan karbon ni? Okay, karbon ni maksudnya dia ada karbon lah. Jangan ambil A, jangan ambil B, jangan ambil D. Okay, pilih yang ada karbon. So, cikgu tulis kat sini. Pilih yang ada karbon. Okay, sebab apa? Nanti bila awak campurkan biji besi tu dengan kalsium karbonat ni, okay, nanti C ni nanti yang akan tendang keluar. Dia yang akan tolong asingkan. Okay, ini cerita mudah dia. Okay, dan tujuan kalsium karbonat ni, okay, dalam relau bagas, ni dalam industri, kenapa kita kena tambah kalsium karbonat? Dia macam kapur. Okay, tujuan dia sebab benda ni lah yang akan tolong bersihkan. Okay, kita guna perkataan bersih.
Okay, dia akan tolong asingkan, okay, logam asli daripada biji dia. Okay, so cikgu tulis kat sini bahan yang tolong asingkan, okay, logam dari biji. Okay, so itulah dia. Okay, nombor 17 jawapannya adalah C, kalsium karbonat. Okay, soalan 18. Bahan yang digunakan untuk mengekstrak ferrum. Okey, awak nak keluarkan ferrum dengan sternum daripada biji. Okey. Dia satu lagi teknik Satu lagi teknik nak membaca ni. Jangan cuba praktis, jangan baca satu-satu. Awak cuba tengok secara keseluruhan dulu ayat tu. Cuba cari apa dia punya point dia. Bila awak dah kenal pasti point dia, baru awak baca. Okey. Jangan bazirkan masa baca seketul-seketul ayat. Bukan itu cara dia. Okay, membaca ni dia ada banyak teknik. Okay? Baca dan faham. Bukan baca kosong. Kalau baca kosong sampai ke sudah lah tak dapat. Okay. Ini kata kunci cikgu terus gariskan. Kita nak keluarkan ferrum dengan sternum. Ferrum simbolnya Fe. Sternum simbolnya Sn. Okay. Sternum nama lain dia timah. Awak ingatlah nama makcik timah ke siapa-siapa ke. Fe ni awak ingat besi. Okay. Andai kata awak tak ingat nama kimia dia. Okay. So, besi dengan timah ni, dia adalah logam di bawah karbon. Logam bawah C. Okay. So, kalau awak nak dapatkan besi yang asli, timah yang asli, awak gunalah benda, okay, awak guna bahan yang ada karbon. Okay. So, dekat sini, hidrogen tak boleh. Aluminium oksida tak boleh. Cikgu, ni ada dua cikgu. Kalsium karbonat. Dua-dua ni pun ada karbon. Kita nak pilih yang mana satu cikgu? Okay. Kalau ada karbon, awak pilihlah karbon B. Okay. Bukan kata tak boleh pilih kalsium karbonat tu. Boleh je. Tak ada masalah. Okay. Boleh tak ada masalah. Cuma, okay, kalau ada dua pilihan, jawapan macam soalan 18 ni kan, awak diberi karbon dan awak diberi kalsium karbonat. Awak tahu dalam kalsium karbonat tu sebatian tu dia ada karbon. Awak jangan ambil yang tu. Okey, awak ambil lah karbon. Okey, ini dah memang sah-sah dia seketul je. Okey, maksudnya dia wujud sebagai unsur. Okey. So kita akan prefer B lah lebih sesuai. Okey. So 18 ni jawapannya adalah bola. Okey. Okey. Seterusnya soalan 19. Okey. Yang ini dah masuk tak bab 4 dekat sekolah? Ke belum lagi? Ke dah habis? Bab 4 ni. Cik Baru tahu masuk. bab baru nak masuk. Mm-mm. Okeylah, tak apalah. Okey, cikgu slow-slow sikit lah. Okey, cikgu slow-slow sikit. Okey. Alright. Uh, tak boleh nak salahkan cikgu awak juga. Okey, tak boleh nak salahkan cikgu awak juga. Okey. So, soalan 19 ni, cikgu terangkan bahasa mudah dia. Okay, cerita mudah dia. Ini benarlah gambar yang awak nampak ni. Ini yang kita namakan dia sebagai relau bagas. Okay, ni nama benda Allah ni. Inilah nama dia relau bagas. Awak bayangkan ni macam oven, tempat untuk membakar. Okay, kan terkeluar pula slang muar dia. Muar dia. Okay, so relau bagas ni, okay, dekat kilang-kilang, dekat industri, inilah tempat yang orang akan gunakan untuk bakar biji dan dia nak asingkan untuk dapatkan logam yang asli. Okay, konsep dia masih sama. Okay, ini kita hanya boleh gunakan untuk mengekstrak atau untuk mengasingkan logam yang berada di bawah karbon. Kalau biji tu dia ada unsur ataupun sebatian logam di atas karbon, awak guna teknik ni, dia tak akan terpisah. Dia tak akan ada sebarang tindak balas kimia. Sebab dia lagi atas. Okay? Alright. So, secara konsepnya, okay,
cerita mudah dia macam ni. Okay, dekat relau bagas ni, okay, dekat atas ni kan. Dekat atas ni tempat awak nampak ni, ini cikgu pun kena tengok nota juga ni. Okay, cikgu terang bahasa mudah dia. Okay, dekat atas ni, okay, sebelum kita cerita yang atas, okay, apa yang berlaku adalah, okay, benda pertama, awak nampak kan dekat sini dia ada P dengan Q. Okay, P dengan Q ni, ini tempat di mana udara panas masuk. Dia bukannya bakar macam kita bakar arang tu, tak. Dia akan masukkan, langkah pertama dia akan masukkan gas yang panas. So cikgu tulis kat sini, P dengan Q ni, cikgu tulis tempat gas panas masuk. Ini dah habis bahasa mudah cikgu pakai ni. Okay, tempat gas panas, okay, masuk. Okay. So P dengan Q. Okay, so bila gas panas masuk, dia akan naik ke atas. Gas ni akan naik ke atas. Okay. Dekat bahagian atas ni pula, okay, apa yang kita akan buat adalah, okay, dekat atas ni tempat di mana kita akan campurkan benda yang kita nak asingkan tadi. Kebiasaannya kita akan campurkan, contoh kita ada logam oksida, biji lah, maksudnya biji lah. Kalau awak nak dapatkan timah, awak akan pakai biji timah. Okay, awak akan campurkan biji tu, okay, sekali dengan kalsium karbonat, cikgu guna simbol, dengan awak akan campurkan juga dengan arang kok. Okay, awak campurkan dengan arang kok. Arang biasalah, arang yang kita guna untuk buat barbecue tu. Itu nama dia arang kok. Okay, ataupun dia adalah karbon yang asli. So awak campurkan semua benda ni, okay, mulai daripada atas. So bila dia jatuh dekat tengah ni nanti, dia akan terbakar. Dekat sinilah nanti dia akan ada tindak balas. Dia akan ada tindak balas kimia. Okay. So apa yang akan berlaku pada akhirnya, okay, awak tengok dekat bawah ni dia ada dua bahagian kan? R dengan S. Okay. Kalau awak tengok buku teks, dia ada guna istilah. Okay. Dia ada guna istilah sanga dengan leburan. Leburan logam. Leburan logam asli. Okay. Cikgu tak nak cerita panjang sebab kita nak jimat masa. Okay. Bila awak dah campurkan semua benda tu, biji tu, kalsium karbonat dengan arang cok, okay, arang kok, okay, apa yang berlaku nanti adalah, okay, yang atas, atau yang R ni dia duduk atas. Okay. Dekat R ni nanti, dia akan menghasilkan sanga. Ini tempat di mana sanga tu keluar. Sanga ni benda, cikgu. Okay. Sanga ni bahasa mudah dia, kita cerita bahasa mudah, sanga ni adalah benda-benda yang awak tak nak. Okay. Benda yang awak tak nak dalam biji tu tadi, okay, kan awak dah bakar dia semua tadi tu kan. Okay, so dia akan terasing, okay, dan dia akan, istilah dia kita sebut sebagai sanga. Okay. Ada ke istilah dia yang proper sikit? Okay, sanga. Okay, itu je. Okay, bahasa mudah dia sanga ni benda yang awak tak nak, yang kita tak nak. Okay. Benda yang awak nak, okay, benda yang awak nak, dia akan terhasil dalam bentuk cecair yang panas. Okay, cecair yang panas macam lava gunung berapi tu. So cecair yang panas ni dia akan keluar dekat S, dia akan keluar dekat bawah. Dekat bawah. Okay, so dekat sini tempat di mana leburan logam asli akan keluar. Leburan logam asli akan keluar. Okay, so bila logam leburan asli tu dah keluar, awak tunggu dia sejuk, lepas tu tada, dah dapatlah logam yang awak nak tu, logam asli. Okay, macam tu je konsep dia. Okay, sanga, kenapa sanga mesti atas, cikgu? Kenapa sanga atas, leburan bawah? Simple. Sanga ni tadi benda yang awak tak nak, betul? So bila benda awak tak nak, cerita mudah dia, dia lebih ringan ataupun dia kurang tumpat. Okay, bila dia kurang tumpat, logik, benda tumpat. Come on, boys and girls. Okay, you must know about the density. Awak mesti tahu pasal ketumpatan. Okay, benda yang kurang tumpat, contoh awak ada air, awak letak telur. Okay, dia terapung. Kita kata telur tu kurang tumpat. Alias orang Melayu sebut ringan. Okay, so itulah dia.
Sanga dia akan duduk atas sebab dia kurang tumpat, sebab dia ringan. Benda yang awak nak, dia berharga, dia berat. Sebab dia adalah logam asli, is a pure metal. Waktu tiba-tiba speaking pula. Okay. So, benda yang berat tu, dia akan jatuh dekat bawah. Okay. Itulah dia. So, yang ini, leburan sternum, okay, yang asli tu yang kita nak tu, so dia akan jatuh dekat S lah. Okay, kalau soalan tanya, kenapa jatuh dekat S? Kenapa dia bukan jatuh dekat R? Sebab, okay, leburan logam asli, dia adalah sifat dia berat. Okay, sifat dia berat ataupun dia lebih tumpat. Sebab tu dia akan duduk di bawah. Itu dah habis mudah dah cikgu terangkan 4.3 ni. Okay, tak nak complicated sangat. Kesian pula awak nanti. Okay. So 19 jawapannya daun. Soalan 20, kesan negatif pelombongan. Ini cikgu tak nak bincang. Ini pakai logik akal je. Okay. So settle untuk ini bahagian yang sebelum ni. Okay, nota yang sebelum ni. Okay. So seterusnya, okay, ada soalan sebelum kita masuk kepada bahan yang hari ni? Ada Tak ada. apa-apa nak tanya? Tak ada, Okay. So hari ni cikgu plan nak habiskan semua latihan bab 4 termasuk yang baru. So kelas esok cikgu boleh cover untuk bab 5. Okay. Alright. Kalau tak ada soalan, cikgu terus masuk kepada soalan bahagian B. Kalau awak tak faham ke, kalau ada soalan ke, kalau cikgu ni cakap laju sangat, kalau cikgu dekat sekolah saya ke benda ke, tolong bagi tahu. Jangan diam sahaja. Okay. Alright. Alright, so ini soalan kita pergilah sikit praktis bahagian B dengan bahagian C. Okay, so soalan yang pertama, okay, dibagi kita satu batu. Okay, mineral bauxite. Okay, jeng jeng jeng, bauxite. Okay, so bauxite, okay, this one. Okay, bauxite ni dia ada, kalau tak salah, aluminium oxide kalau tak salah cikgu. Okay, bauxite ni nama umum dia. Okay, kalau nama kimia dia, bauxite ni dia adalah aluminium oksida. So siapa-siapa yang nak belajar tahun depan yang nak ambil kimia, lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Okay, kalau andai kata awak suka kimia. Okay, aluminium oksida. Okay, alright. So dalam erti kata lain, bauxite ni dia adalah mineral dia wujud sebagai sebatian. Sebab apa? Kita ada gabungan unsur aluminium Al dengan oksida. Oksida ni datang daripada oksigen. Okay. Alright, tandakan betul pada unsur yang dijumpai. Okay, Allah ni senang aja. Jawapan dia dua lah. Aluminium dengan oksigen lah. This one. Okay, aluminium dengan oksigen. Okay. Ini tak ada apa-apa sangat. Ni awak kena ingat dia punya nama nama kimia dia dengan nama apa tu? Nama umum yang kita panggil. Nama Betul. ya nama ya itu je. Okay, ingat tak ingat je macam tu. Okay, next one, soalan B. Okay, mineral. Apakah yang dimaksudkan dengan mineral? Ingat, mineral dia adalah bahan yang boleh wujud dalam bentuk unsur atau sebatian dan mesti pepejal lah. Takkanlah batu. Ada ke batu wujud sebagai cecair? Okay, tak ada Dalam wujud asli dia, okay, batuan dia wujud dalam bentuk pepejal. Melainkan kalau awak dah leburkan dia. Okay. Alright, so dia adalah unsur atau sebatian yang wujud secara semula jadi. Okay, sebab tu kita panggil dia mineral. Kita dapat daripada dalam bumi. Okay, wujud secara semula jadi. Okay, dalam ni jangan tulis perut Ini jangan tulis perut bukan perut bumi tau. Okay, kerak bumi. Okay, cikgu rasa juga terangkan itu. Bumi ada 4 lapisan. Okay, lapisan yang kita duduk ni, okay, tanah laut yang kita ni, okay, ini adalah lapisan kerak, lapisan pertama. Bawah sikit lapisan kedua itu adalah lapisan mantle. Itu yang ada magma. Okay, lapisan ketiga dengan lapisan keempat peras bumi.
Okay, bukan teras kita apa tu? Cerita buah-buah itu teras lain. Itu teras lain. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan B. Okay. Soalan 2, gariskan jawapan yang betul. Siri kereaktifan. Okay, ingat, siri kereaktifan maksudnya kita ada logam. So kita susun logam-logam tu mengikut siapa yang lebih cintakan oksigen, yang lebih suka oksigen, dia duduk atas. Siapa yang tak berapa nak ngam-ngam soy, yang tak berapa nak suka oksigen, dia duduk dekat bawah. Okay. Siri susunan unsur yang disusun mengikut turutan menaik. Bawah ke atas maksudnya menaik daripada kurang reaktif kepada yang paling reaktif berdasarkan tindak balas dengan oksigen. Okay. So inilah basic je. Okay. Bawah ke atas dia mesti sini kurang, dia tak berapa suka, kurang reaktif. Atas ni paling suka oksigen. Okay. Kalau boleh sampai nak meletup-letup lah bila jumpa oksigen tu. Meletup-letup maksudnya tindak balas dia. Okay. Tindak balas yang cergas. Ni apa? Tadi reaktif. Macam tu. Okay. Alright. Soalan yang kedua. Unsur yang terletak di kedudukan lebih tinggi. Ni kata kunci, awak dah nampak kedudukan lebih tinggi ni, automatik unsur yang lebih reaktif. Dah kacang macam tu je. Tak payah nak buang masa baca seketul ayat. Tak payah. Okay. Alright. So ini jawapan untuk soalan nombor 2. Okay, 2A1 jawapannya oksigen. Okay. Maksud siri kereaktifan logam. Okay. Susunan logam mengikut tindak balas dengan oksigen. Okay. Soalan yang kedua ni dikata logam lebih reaktif. Okay. Lebih suka oksigen, dia duduk atas. Yang tak berapa nak suka oksigen, dia duduk dekat bawah-bawah-bawah. Macam tu. Okay. So, we settle. Okay. Soalan seterusnya. Soalan B. Allah, ni senang je. Okay. Kalau keluar bahagian B, senang lah. Kalau soalan bentuk macam ni. Okay. Sebab dia dah bagi, tinggal awak isi je tempat kosong. Okay. Alright. Susun mengikut. Okay. Yang ini tengok kereaktifan bertambah. Okay. Ini kena hati-hati. Okay. Ini awak kena hati-hati soalan macam ni. Okay. Kalau awak jenis yang menghafal, tapi awak tak faham, okay. Cikgu, tapi dalam buku teks bukan ke kalau anak panah ke atas ke sepatutnya kereaktifan bertambah. Tapi ni anak panah ke bawah, cikgu. Dan kenapa dimulai dengan kuprum? Sebab tu awak kena, bila awak dah tahu konsep, awak kena faham. Okay. Awak kena, dia ada twisting of questions lah. Okay, ada tukar-tukar sikit. Okay. So ini awak tengok anak panah. Ni kan anak panah ke bawah. Walaupun anak panah ke bawah, tapi awak tengok ayat dipakai kat sini, kereaktifan bertambah. Okay. So awak ikutlah soalan ni. Okay, awak ikut soalan ni. Maknanya awak kena susun. Okay, yang ini, yang biasa kita belajar, dia daripada bawah ke atas makin reaktif. Ini diterbalik. Okay, disuruh awak susun atas kurang reaktif, bawah paling reaktif. Okay, awak terbalikkan macam tu. So yang ini balikkanlah. Okay, kuprum, lepas kuprum, bukan lepas, sebelum kuprum yang kurang reaktif, dekat sini kita ada logam sternum. Is it sternum? Ya, sternum ke argentum ni kejap Okay. Tengok je nota. Kalau tak hafal, sentiasa tengok. Okay, Scoprum sternum lah. Okay, sebab argentum dah bawah dia. So ni kita ambil sternum. Okay. Lepas sternum zinc. Lepas zinc, atas zinc reaktif sikit adalah Kelly nak cari Mg. Magnesium. Okay, ni magnesium. Okay. Macam tu je. Okay, sebab ni pun dia senang je. Cuma kadang-kadang itulah. Okay. Bila kita terlalu menghafal tapi tak faham, kita tak berhati-hati, kadang-kadang boleh tersalah. Okay, so ini jawapan dia. Yang pertama tu sternum. Yang kedua tu magnesium. Kenapa macam ni? Sebab walaupun anak panah ni dia ke bawah,
Tapi ayat yang digunakan untuk yang mewakili susunan ni adalah makin bawah kereaktifan bertambah. Okay, dalam erti kata lain, untuk soalan ni, yang kurang reaktif dia duduk atas. Okay, kurang reaktif. Yang lebih reaktif, dia akan duduk dekat bawah. Dia terbalik macam tu. Okay, untuk soalan ini sahaja. Okay, alright. Seterusnya, soalan yang ketiga. Penyataan yang betul dan salah bagi pengekstrakan besi. Okay, pengekstrakan besi. Okay, so ingat. Okay, besi di bawah karbon. Okay, besi bawah karbon. So, yang ini kita boleh pakai teknik pengekstrakan lah. Macam biasa yang kita belajar tu. Okay, yang pertama, suhu tertinggi dalam relau bagas adalah lebih kurang 500. Takkanlah lebih kurang 500. Okay, salah. Automatik salah. Relau bagas, suhu dia bukan ratus Suhu dia bukan ratus. Suhu dia ribu tak salah cikgu. Berapa ribu? Seribu. Seribu paling minimum. Paling minimum. 1,500 ke atas. Okay? 500 ni tak jadi apalah cerita dia. Okay? Sebab apa? Logam ni, okay, sifat logam, dia ada uh, takat, bukan takat beku, takat cair. Okay? Melting point, takat cair yang tinggi. Biasa 1,000 lebih ke atas. Okay? 500 ni kurang sangat. Okay? So ni automatik salah. Okay? Dia paling-paling common pun 1,000 dan ke atas. Okay? Yang kedua, kalsium karbonat CaCO3 lah. Okay, kalsium karbonat kita tambahkan. Okay? Untuk menyingkirkan benda asing. Ya, betul. Okay? Dia macam filter lah. Dia macam benda yang tolong tapis. Awak ingat kalsium karbonat dalam relau bagas dia sebagai penapis. Okay? Dia yang tolong bersihkan. Okay? Alright. Yang ketiga, karbon. Kita ada karbon. Okay, digunakan untuk mengekstrak ferrum daripada biji besi. Kerana, okay, setakat ni ayat ni betul. Karbon boleh guna untuk tendang keluar ferrum daripada ferrum oksida. Kerana karbon lebih reaktif daripada ferrum. Ini pun betul juga. Okay, maksudnya karbon C atas Fe. Okay, C atas Fe. So karbon dia ada kebolehan untuk asingkan lah. Dia boleh bawa keluar. Apa ni? Ferrum. Okay. Meh aku tolong selamatkan kau. Okay. Daripada oksida yang tak berapa nak oksida tu. Contoh macam tu. Okay. Macam tu lah. Okay. So ni betul. Dan seterusnya yang keempat. Dalam relau bagas, apa yang tak berapa nampak? Leburan ferrum terapung di atas sanga, salah. Okay. Ingat, leburan ferrum, benda yang awak nak, dia adalah berat. Dia adalah pure metal, logam yang asli. Okay. So, dia mesti bawah lah. Okay, dia mesti bawah. So, ni automatik salah. Okay. So, settle untuk kesurat yang ini. Okay. Ini pelombongan lah. Hai. Ini cikgu bagi jawapan terus. Tak ada benda nak terangkan sangat pun. Okay, kepentingan aktiviti pelombongan. Dan apa pun kepentingan, so awak padankanlah dengan kebaikan dia. Mewujudkan peluang pekerjaan. Zaman dulu lah, zaman sekarang. Ada lagi ke orang lombong? Ada tapi tak banyak lah. Okay. Satu lagi, membekalkan bahan mentah. Okay. Selebihnya, kesan negatif, keburukan. Pencemaran air dan juga penebangan hutan. Yelah, kita nak melombong. Biasanya nak melombong ni, awak kena tebang hutan kalau dia ada pokok. Okay. Awak kena korek tanah. Cari, okay, ke dalam
Tes 1 2 3 1 2 3. Minta maaf dia terputus tadi. Internet connection loss kejap tiba. Okey. So kita sambung balik untuk bahagian C. Okey. Cikgu suka je bahagian C ni. Okey. Sebab soalan soalan yang menyebabkan student banyak hilang markah. Okey. Tak ada gurau je. Okey, so kita terus sambung untuk soalan bahagian C. Okay, cikgu kena slow sikit, takut kalau tiba-tiba line dekat rumah cikgu dia tak berapa nak elok sangat. Okay, alright. So kita teruslah kepada soalan. Okay, soalan pertama. Okay, susunan radas untuk mengkaji kereaktifan beberapa logam, okay, dengan oksigen. Okay, konsep yang sama sahaja. Okay, dia tak ada isu. Okay. Okay, yang ini contohlah, ini setup eksperimen dia. Okay, awak ada tabung uji. Okay, dalam tabung uji tu awak panaskan dua benda secara berasingan. Okay, apa dia yang awak panaskan? Okay, yang pertama awak panaskan serbuk logam. Okay, yang dekat belakang ni awak panaskan satu lagi bahan kimia yang kita sebut sebagai hablur kalium manganat 7. Okay, VII. Okay, sejenis bahan kimia. Okay, yang ini awak tak boleh, dia ada sebab. Kenapa kita kena bakar dia asing? Bakar je lah sekali cikgu, kan senang. Okay, tak payah buat 2 3 kali kerja. Okay, ada sebab dia. Sebab yang pertama. Okay, sebab yang pertama, kenapa kita tak boleh bakar terus? Sebab kita nak elakkan sebarang kemungkinan, okay, kemungkinan ada letupan. Okay, sebab ni untuk pengetahuan awak, kalau awak bakar sekali arung, kalau awak bakar terus logam dengan kalium manganat ni, dia boleh meletup. Sebab hablur kalium manganat, okay, tujuan dia, okay, dia warna purple, dia warna ungu tak salah cikgu. Okay, bila awak bakar dia, dia akan membebaskan gas oksigen. Dia akan bebaskan gas oksigen. Okay, dan oksigen, okay, andai kata logam yang awak pakai tu, okay, dia adalah logam yang reaktif, dia boleh meletup. Okay, dia boleh meletup. Sebab tu untuk langkah berjaga-jaga kita asingkan, dan dekat tengah ni kita pakai wool kaca. Wool kaca ni benda cikgu. Wool kaca ni dia macam bukan berus sabut berus yang periuk tu, berus periuk tu. Okay, tapi nama dia wool kaca. Okay, tujuan wool kaca ni diletakkan dekat tengah. Okay, dia macam tapis lah. Okay, dia tapis supaya hanya oksigen sahaja yang akan, okay, keluar daripada sini. Okay, kita tak nak ada benda-benda lain yang ikut sekali. Okay, so itu dia. Okay, alright. So apakah fungsi hablur kalium manganat 7? Ini cikgu dah bagi jawapan lah kat sini. Jawapannya untuk, okay, membekalkan atau membebaskan gas oksigen. Okay, untuk membekalkan gas oksigen melalui pembakaran. Okay, satu markah, so tak payah terang lebih-lebih lah. Untuk membekalkan gas oksigen. Okay. Eksperimen ni satu lagi yang paling senang kita boleh buat. Biasa kalau praktis kita akan guna magnesium. Logam magnesium, dia bentuk macam rebin. Okay. Kita guna tong macam penyepit tu, kita bakar dia. Okay. Nanti kita akan nampak dia akan menghasilkan api yang berbara, menyala lah. Okay. Tapi ini yang proper lah, setup eksperimen yang orang kata yang agak detail. Okay. Tapi cikgu tak terangkan untuk setup ni. Okay. So hablur kalium manganat 7 bila dibakar, okay, dia akan membekalkan gas oksigen, okay, untuk tindak balas. Okay. So inilah jawapan untuk soalan A. Okay. Fungsi hablur kalium manganat 7.
Alright. Soalan seterusnya. Soalan B. Huraikan langkah-langkah pemanasan yang betul bagi aktiviti dalam rajah 2. Ini kebiasaan contoh apa yang student suka buat, huraikan langkah-langkah kan. Dia buat macam satu pattern student dia suka buat karangan. Okey, perkara pertama yang perlu dibuat untuk eksperimen ini adalah panaskan bla bla bla. Janganlah buang masa. Okey, ini sains. Okey, sains kalau ayat kita lebih fokus kepada kata kunci, konsep dan senang faham tak senang faham. Itu je. Okey. Awak bukan buat karangan bahasa Melayu. Okey, awak bukan buat karangan bahasa Inggeris. Okey. So untuk yang ini, okey, 2 markah, awak tengok markah dia. Kalau 2 markah, biasanya bagi 2 poin lah. Okey, 2 markah biasa 2 poin je. Okey, cikgu bagi dalam bentuk poin. Okey. So poin yang pertama, langkah pertama apa kita boleh buat adalah, okey, ada 2 bahan tadi kan? Logam dengan apa ni? Logam dengan kalium manganat. So mana satu yang kita nak bakar dulu? Okey. Langkah pertama awak bakar, awak panaskan logam dulu. Okey. So ni kita kata panaskan logam sehingga menyala. Dia akan ada spark dia, dia akan ada api dia. Okey, panaskan logam okey sehingga menyala, atau kadang-kadang kita guna juga perkataan berbara. Okey, panaskan logam dulu. So langkah kedua lepas dah panaskan logam, okey, baru awak panaskan tadilah hablur kalium manganat 7. Yang kedua baru tulis panaskan hablur kalium manganat manganat, hablur kalium manganat. Okey, 7 VII. Okey, itu je. Okey. So gambarnya cikgu tulis. Ni nombor 1 dulu, awak panaskan ni dulu. Lepas tu baru panaskan yang hablur kalium manganat. Okey. Jangan pergi bakar kalium manganat dulu. Okey. Sebab kalau awak bakar kalium manganat, oksigen tu dah ada dulu. Okey, lepas tu awak bakar pula logam, nanti dia boleh meletup. Okey, kita tak naklah benda tu. Okey. Panaskan logam tu dulu. Bagi dia at least menyala dulu. Okey, bagi at least dia menyala dulu. Okey. Alright, so ini jawapan untuk soalan B. Okey. Soalan seterusnya, soalan bahagian C. Okay. Diberi satu jadual, yang menunjukkan pemerhatian, bila kita pakai 3 logam. Eksperimen tadi tu, kita pakai 3 logam. Nampak macam ni, awak terus tengok pemerhatian. Yang ini logam membara dengan kecerahan yang sederhana, maksudnya dia membara, tapi api dia tak berapa nak kuat sangat. Sederhanalah, light macam tu je. Yang kedua, awak pakai logam Y, logam membara dengan sangat perlahan dan malam. Dia malu-malu. Okey. Logam Z, dia membara dengan sangat cerah. So, berdasarkan pemerhatian ni, macam mana kita nak tahu siapa logam mana lebih reaktif? Dia senang aja. Awak tengok satu, siapa yang menghasilkan baraan Siapa logam mana yang menghasilkan baraan, bukan baraan yang raya tu. Logam mana yang akan menghasilkan api atau baraan yang lebih menyala, yang ataupun kadang-kadang kita juga boleh tengok dari segi masa. Siapa yang cepat terbakar. Okey? Itu dia. So yang ini kita boleh kata Z paling cerah, sangat cerah. So ini paling reaktif. Dia paling reaktif lah. Maksudnya dia paling suka oksigen. Okey. Manakala yang paling perlahan tadi Y. Y ni paling perlahan. So kita kata Y ni dia paling kurang reaktif. X. X tengah-tengah.
Okay, kurang reaktif. Macam tu je. Okay, logik. Okay, lagi reaktif, dia lagi suka oksigen. Sepatutnya kalau dia lagi suka oksigen, dia cintakan oksigen, maka api dia, bara dia tu akan lebih besar, akan lebih cergas, okay, akan lebih cepat lah. Itu dia. Okay, so apakah yang terhasil apabila logam bertindak balas dengan oksigen? Ini senang saja. Okay, salin je dulu. Okay, pertama kita tulis logam. Okay. Ni cikgu buat penuh Bila logam tambah bertindak balas dengan oksigen, okay, so dia akan menghasilkan, cikgu buat anak panah, produk dia hasilnya adalah logam oksida. Okay. Ni dia jawapan dia, logam oksida. Okay, logam oksida. Okay, awak belajar kalau tak salah cikgu yang betul-betul ada persamaan. Persamaan umum yang inilah bila logam bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan logam oksida. Okay, alright. Soalan yang kedua, kenapa kecerahan baraan? Betul lah cikgu sebut tadi, baraan. Okay, kecerahan baraan berbeza. Okay, ini kan dipakai logam berbeza. Betul, dipakai logam yang berbeza. Okay, bila pakai logam berbeza, kita tahu setiap logam dia ada kereaktifan berbeza. Okay, so ini kereaktifan yang berbeza. Ada yang suka oksigen. Okay, ada yang tak suka oksigen. Macam manusia lah. Okay, kita tak boleh buat semua orang sukakan kita, Cik Wah. Okay, kita tak boleh buat semua orang sukakan kita. Tetapi, okay, ada orang yang akan suka kita, ada orang yang tak akan suka kita. Okay, samalah juga dengan logam. Okay, sebab tu kecerahan berbeza. Okay, kecerahan baraan tu, kecerahan api tu, dia akan jadi berbeza. Okay, dia nak menunjukkan bahawa setiap logam ni, dia ada tindak balas yang berbeza. Okay, ada tindak balas yang berbeza. Tindak balas yang beza, tak sama. Kalau semua sama, senanglah hidup kan. Okay. So ini kita tulislah jawapan ni sebagai uh, logam berbeza mempunyai kereaktifan berbeza. Dah itu je. Okay. Logam berbeza ada kereaktifan berbeza. Kereaktifan berbeza. Gitu. Macam tu je. Okay. Ini dia. Tak payah nak buat ayat yang bombastik. Bombardir lah, apa benda lah. There's no need for that. Okay. Nonsense. Mengarut je. Tak payah. Okay. Kata kunci soalan ni, kereaktifan berbeza. Kita nampak je ayat ni, terus dapat markah. Itu kalau cikgu lah. Kalau cikgu. Okay. Kalau cikgu tak berapa suka sangat ayat-ayat yang lewe-lewe ni. Okay. Cikgu terus kata kunci. Okay. Apa kata kunci yang kita nak letak? Macam tu. Okay. Gurau-gurau lah bergurau-gurau senda. Kang serius sangat kang. Susah pula. Kesian pula dekat awak. Okay. Soalan yang ketiga. Okay, kita cuba habiskan at least untuk beberapa ni lah. Okay, so esok kita boleh, insyaAllah esok kita boleh habis yang bab 5 tu sikit dengan yang bahan yang baru ni. Okay, huraikan. Allah, terangkan. Ni macam orang suruh masak je. Macam mana awak masak nasi goreng? Sama je. Huraikan bagaimana anda dapat menyusun logam dalam siri kereaktifan berdasarkan pada jadual. Okay, ini dia bagi kata kunci dah. Okay, ditanya macam mana awak susun berdasarkan maklumat dalam jadual. Awak tengok balik dalam jadual. Kan jadual ni dia cerita pasal baraan api. Okay, baraan api, betul. So cara awak susun dia, kita nyatakanlah. Okay, satu, susun logam berdasarkan yang mana menyala lebih terang. Okay, kalau awak nak kata turutan menaik, macam tu. Okay, ikutlah ayat. Okay, so poin pertama ni mungkin kita boleh kata, okay, susun logam berdasarkan
Susun logam berdasarkan okey, baraan yang dihasilkan. Baraan yang terhasil. Okey, ini markah pertama. Okey, markah kedua awak explain lah sikit. Okey, macam mana awak nak tahu? Okey, baraan terangkanlah sikit. Okey. Macam mana kita nak tahu siapa lebih reaktif, siapa kurang reaktif? So ni kita kata, okey, lebih reaktif, kita guna bahasa mudah je. Kalau logam tu lebih reaktif, baraan dia lebih terang. Baraan lebih terang. Macam tu je. Dah, settle. Okey. Cikgu, kalau saya nak cerita pasal turutan menaik, boleh tak cikgu? Boleh. Satu lagi, pattern jawapan awak boleh tulis. Okey. Susun logam mengikut kereaktifan menaik. Kalau awak kata kereaktifan menaik, awak kena sebut. Kereaktifan menaik dari segi apa? Okey. Macam mana awak nak bagi tahu orang, awak nak fahamkan orang, saya susun ni berdasarkan reaktiviti yang menaik. Okey, awak ceritalah menaik maksudnya daripada yang kurang reaktif kepada yang paling reaktif. Okey, lepas tu cerita lagi. Macam mana awak nak tahu siapa kurang reaktif, siapa paling reaktif? Okey, berdasarkan siapa yang menghasilkan nyalaan yang lebih marak, yang lebih besar. Sama je dengan ayat ni. Okey, sama je dengan ayat ni. Okey. So ini adalah jawapan untuk soalan yang ini. Okey. Dan soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Soalan yang seterusnya kita akan sambung nanti. Susun mengikut turutan meningkat, kereaktifan meningkat. So, kereaktifan meningkat, inilah ni lori lah, itulah inilah. Meningkat mesti daripada yang paling kurang reaktif kepada yang paling reaktif. Okey. Dalam erti kata lain, api dia malu-malu kepada api dia, baraan ni lebih terang. So, yang ini paling kurang reaktif adalah Y, X dengan Z. Macam tu je. Y, X, Z. So, ini paling kurang reaktif. Z ni paling reaktif. Ini kalau tertib menaik lah. Kalau dikata tertib menurun, awak terbalik kan lah. Paling reaktif depan, kurang reaktif belakang. Macam gitu je. So kita stop sampai yang ini dulu. Soalan seterusnya ni dengan bab 5, cikgu akan sambung esok. So insyaAllah boleh habislah. Sekian saja link rakaman, nanti cikgu akan bagi kemudian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Petang ni matematik kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum.